Okey, alhamdulillah hari ini adalah hari Arafah. Okey, kita percaya hari ini adalah antara hari yang paling mulia dalam Islam dan hari inilah hari untuk kita minta. Nak minta apa-apa daripada Allah minta. Masukkan dalam doa korang. Okey, jangan malu, jangan segan. Nak apa-apa semua pun minta. Pun ada juga yang tanya saya, Miss Paris, you minta apa Miss Paris dengan Allah tahun ini? Ya Allah. Tak adalah nak kata baru tahun ni nak minta, hari-hari pun kita minta. Okey, lagi satu, saya ni tak tahu apa awak nak. So, why not awak sendiri minta dengan Allah. Contohlah awak nak kaya, minta jadi kaya. Awak nak sihat, minta jadi sihat. Awak nak lulus exam, nak lulus interview, hari ni mintalah sebanyak-banyak mana nak minta. And then bagi mereka yang sunyi-sunyi, kosong, tak ada kawan kan, nak minta boyfriend, nak minta girlfriend, mintalah hari ni. And then bagi mereka yang mungkin sudah berkeluarga, nak minta anak, minta hari ni. Bagi isteri-isteri yang rasa suami tu degil kan, degil tak nak dengar cakap, tak nak tolong cuci pinggan, kau mintalah supaya suami tu jadi rajin. Susah sangat kau minta aja suami baru, sebab apa yang kau minta Allah akan bagi. Okey, tapi kita kena ingat juga, okey, bila kita minta benda baik, kita dapat baik. Bila kita minta benda tak baik, kita dapat benda yang tak baik. Okey, and then kita kena percaya juga rancangan Allah ni memang yang terbaik. Sebab tu kita percaya benda-benda macam ni. Sebab tu kita percaya pada kadar-kadar. Benda-benda macam ni adalah rukun kita sebagai orang Islam. Okay. And then you kena percaya juga. Kadang-kadang you minta dengan Allah. Sama ada Allah kata, okay, bagi hari ni. Dapatlah hari ni. Atau mungkin Allah rasakan, okay, bukan sekarang. Kita tunggu kemudian. Atau mungkin lagi bagus, ya Allah, Allah rasa benda yang you minta tu tak sesuai untuk you, tak baik untuk you. Allah bagikan dengan yang lebih baik. So apa-apa pun, ingat hari ni hari Arafah, nak minta apa-apa minta. Macam saya ni pun macam-macam lah minta kan. Nak yang mata biru, nak yang blonde ke, nak yang kaya, nak yang berharta. Segala-galanya aku minta kan. Naklah tiba-tiba pendek pangkat ke, naklah tiba-tiba menang loteri, loteri pula, ya Allah kan. Tapi apa-apa you nak minta, you minta. Kalau you tak minta dengan Allah, you nak minta dengan siapa lagi? Takkanlah kau minta dengan bomoh, dek. Kan dah 2026, gila lah pergi bomoh ni. Tak takut ke besok korang terkiok tengah jalan tu? Allah buka aib kau dekat kubur tu nanti. Apa-apa pun, selamat Hari Raya Haji kepada semua. Bye.